Macam inilah preparation pagi. Lagi masa depan pun buat macam ni juga. Haikal buat dulu. Okey kan? Kita potong ayam. Okey. Okey lah. Proses awal. Sekarang sekitar jam 9.30 pagi. Preparation memang akan ambil masa yang lama. Bawang pun kita pakai banyak. Bawang untuk masak ayam dengan daging dengan kita punya paste. Kita cincang tu, dia bukan kosong. Mesti kita letak rempah-rempah je tu. Apa yang kita guna pakai untuk berapa kilo tadi lah. Wajib ditimbang. Timbangan dia 2 kilo. Apapun daripada segala segi masakan, mesti kita kena timbang. Kalau tak timbang, habis lah. Boleh. Bawang. Syukur kerja pagi dia main bawang. Kerja dia pagi dia main bawang. Biasalah just ada seorang je balon lah. Berapa tong cari. Kerja belakang. Ni memang hardcore juga ni. Non-stop. Kuali yang belakang ni non-stop. Saya cakap grill ayam. Ni grill ayam. Kita pakai isi ayam yang kita letak rempah macam ala kebab tu. Magic taste tu. Yang tadi tu kan. Bila kita dah keringkan air dia, kita masukkan rempah. Dia akan jadi macam kebab-kebab lah. Tapi nak kebab sangat pun tak. Macam itulah. Satu hari pun kalau pakai grill ayam tu banyak juga. Satu hari lebih kurang dalam 3-4 bok. 3-4 bok pun berapa jam masak. Banyak kan. Di kursi ni tak nak alih sebab nanti roti datang, roti sampai, kawasan ni kosong dan kita letak roti kat sini. Pukul 9.30. Macam ni dah preparation pagi sampai pukul 12. Bila pukul 12 kita rehat sekejap. Lepas tu dalam 12.30 kita sambung untuk masak jod pula. Itulah setiap hari. Terima kasih semua yang support. Terima kasih banyak. Kira banyak juga ni orang cakap tahun ni Alhamdulillah lebih baik pada yang tahun sebelum ni. Alhamdulillah, terima kasih. Lagi satu, apa yang saya buat, kita maintainkan rasa lah. Padukan lagi dia punya kualiti. Macam itulah. Kalau kita tak jaga kualiti dalam makanan ni, customer akan lari. Sebab bila makan je, rasa dia lain lah. Makan rasa dah macam kurang lah. Mesti customer dah tak nak order dah. Ini lagi customer lagi repeat itu yang kita nak. Alhamdulillah. Dalam niaga macam itulah dia berbaloi harga dengan apa yang dibeli dan apa yang dimakan. InsyaAllah customer repeat itu je. Yang penting sedap, berbaloi. Halalan Thayyibah. Sas.